Tahun 1511, detik hitam dalam sejarah alam Melayu apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis. Melaka ketika itu adalah pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Pedagang dari seluruh dunia datang ke Melaka kerana lokasinya yang strategik di Selat Melaka. Namun kekayaan itu menarik perhatian kuasa luar termasuk Eropah yang sedang meluaskan empayar. Portugis, di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque, tiba dengan niat untuk menawan kota pelabuhan itu. Melaka dipertahankan oleh Sultan Mahmud Shah dan tenteranya, namun mereka kurang dari segi senjata dan teknologi. Serangan bermula pada Julai 1511 dengan meriam, senjata api dan kapal perang. Tentera Melaka bertahan bermati-matian. Namun kekuatan Portugis terlalu hebat. Selepas hampir sebulan bertempur, kota Melaka jatuh ke tangan Portugis pada 24 Ogos 1511. Sultan Mahmud Shah terpaksa melarikan diri dan meneruskan penentangan dari luar kota. Portugis kemudian membina Kubu Famosa sebagai simbol kuasa mereka di Melaka. Kejatuhan Melaka membuka pintu kepada penjajahan Eropah di seluruh Asia Tenggara. Ia menandakan berakhirnya era kegemilangan Melaka sebagai empayar maritim Melayu yang dihormati. Namun semangat Melaka tidak mati, warisan budaya dan perjuangan rakyatnya terus hidup hingga kini. Kisah kejatuhan Melaka menjadi titik mula perjuangan panjang menentang penjajahan di rantau ini.